Kalau you ada kelab bola sepak tapi tak reti urus duit, sorry to say lah, better jangan join liga. Ini bukan hal semangat je ya, ini adalah bisnes. Tapi ramai kelab masih hidup macam zaman amateur. Benda kecoh ya, sampai baru-baru ni, Timbalan Menteri Belia dan Sukan Adam Adli sendiri cakap FAM dan juga MFL kena buat kerangka baru. Sebab apa? Sebab isu gaji tertunggak ni dah jadi bahan lawak dekat netizen. Tiap-tiap tahun mesti kita akan dengar masalah ni. Sampaikan untuk tahun ni, Perak tarik diri daripada nak main bola. Kedah sekarang ni pun tengah struggle. Faham? Sama je lah. Kenapa boleh jadi macam ni? Sebab kelab belanja ikut angan-angan, bukan ikut poket. Contohlah ya, sponsor announce dia akan bagi 5 juta tahun ni. Tapi untuk kelab, belum dapat duit tu lagi. Dah belanja habis, dah sign player sana, dah sign player sini, kontrak baru. And then bukannya tak pernah kita dengar, sponsor cancel, habis. Pemainlah jadi mangsa, tak dapat gaji. Kata kelab bola profesional, tapi bisnes dia tu tak dijalan dengan baik. Satu lagi isu, nak pemain power. Tapi stadium bocor, toilet kotor, tempat duduk rosak. Lepas tu heran, kenapa tak ada orang nak datang tengok? Kalau tak ada penonton, sponsor pun tak nak masuk. Sebab sponsor tengok siapa kita punya audience. Kalau yang masuk stadium tu pun geng gaduh-gaduh, geng yang carut-carut, geng yang hisap-hisap rokok, bila orang tegur, dia marah kita balik. Siapa nak datang tengok bola Malaysia? I tak nak bola sepak Malaysia ni jadi bahan lawak. Kalau nak grow, kena ada plan kewangan, ada buffer, ada target. Jangan semua duit pergi beli player. Tapi gaji yang sedia ada ni, gaji player sedia ada ni, lambat bayar. Dan tolonglah, jangan harapkan MFL atau FAM ataupun FA sendirilah untuk selesaikan. Owner kelab pun kena bertanggungjawab. Kalau tak mampu, jual je slot tu, bagi orang lain uruskan. So kalau you sebagai peminat bola sepak Malaysia, you nak liga ni hidup, ubah cara berfikir, urus kelab macam you urus syarikat. Sebagai fans, kita kena demand benda-benda ni semua ni daripada kita punya kelab. Kalau tak boleh, jangan rosakkan nama negeri, jangan rosakkan nama kelab tu. Biarlah orang lain yang uruskan. So, korang pula macam mana? Teruk-teruk Manchester United tu pun kalah 4-3 dekat Brentford tu pun. Masih orang tengok juga pukul 3, 4 pagi. Sebab kualiti bola dia, walaupun Manchester United tetap lagi tinggi berbanding dengan yang ada dekat Malaysia ni. And you sebagai peminat bola di Malaysia, tak boleh paksa orang tengok You lah yang kena demand kualiti bola Malaysia ni naik supaya kita orang yang third party ni, yang neutral ni, tertariklah nak tengok. Betul ke tak betul? Cuba komen sikit.